Pelakon Azhar Sulaiman atau lebih dikenali Berha baru-baru ini berkongsi antara aktiviti malamnya di bulan Ramadan. Pelakon yang juga seorang arkitek ini berkata sejak 1 Ramadan lalu dirinya tak boleh tidur malam dan memenuhi waktu tersebut dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti mencuci sendiri kapet di rumah. Pelakon yang dikenali cukup suka bertukang serta melakukan aktiviti DIY ini juga turut berkongsi tip dan cara dia mencuci serta menjemur kapet di laman rumah. Menariknya, Berha cukup kreatif menggunakan rangka laundry bag IKEA dan rod panjang untuk dijadikan tempat menjemur kapet yang telah dicuci nanti. Malah turut merancang untuk memperbaiki semula rumah kucingnya yang rosak terbiar sebelum ini dengan mengecat, meletak lampu raya sebelum diletakkan di laman rumah menjelang raya nanti. Memang rajin sungguh dan cukup kreatif pelakon Azhar Sulaiman ni. Semoga menjadi inspirasi buat kita yang lain. Ini cara Berha cuci kapet, okey? Senang, kat atas lantai. Mula-mula spray dengan gosok guna penyapu lah. Lepas tu guna benda ni. Benda ni Berha dapat daripada IKEA punya laundry bag. So Berha buang bag dia dan tinggalkan rangka. So benda ni nanti kita letak kat bawah dia untuk jemur dia supaya kapet ni tak kena pada lantai lah. That's how I do it lah kan. Or else I akan guna satu rod panjang macam ni. Kalau kapet kecil sikit dan rod panjang macam ni lah, and just stand it like that. Kalau tidak, dekat tempat lebih tinggi lah, guna tangga. So ini aktiviti Berha di malam bulan puasa. Oh, by the way, baru salvage balik kucing punya rumah. Nak repair dia balik, nak restore, nak cat dan probably letak lampu raya semua lah kan. Kucing pun at least ada rumah dia orang sendiri lah, boleh taruh kat laman. So far kat laman tak ada perhiasan apa lagi. Mungkin boleh taruh rumah dia orang dekat sampai kat sini ke kan. Tapi itulah, nak kena repair dulu, banyak ni dah rosak. Alright guys, selamat bersahur and thank you for watching. Berha nak sambung balik kerja.